nak beli air ni. Air apa? Ni Mofusan. Kita nak review brownies Mofusan daripada T-Life. Kita orang tahu pun sebab Mariam punya baju. Kenapa we interested nak review? First sebab aku jual brownies. Second sebab Mofusan ni Mariam ada baju dia. So kita macam tanya-tanya apa Mofusan ni. Kenapa brownies? Kenapa Mofusan? Dan kenapa dia collaborate dengan T-Life? So jom kita rasa. Kita beli. Jangan tutup, Acik tak turun. Oh tak turun. Bye. Mariam mesti akan pau air jelly lah. Apalah budak ni pantang. Pantang dapat peluang. Hello guys, so hari ni kita pergi rumah. Bukan lari lu, tak nampak pun muka Mariam. Hello guys, so hari ni kita pergi shopping mall. Habis gimana? Habis pergi cari charger. Umi buat apa? Umi pasang seluar Mariam. Umi jahit seluar. Umi jahit seluar. Adik pergi sekolah. kenapa Mariam tak pergi sekolah? Sebab Mama nangis. Kenapa Mariam menangis? Sebab Mama takut. Takut apa? Takut friend makan. Takut friend makan Mariam? Tapi friend tu dia tak nak pun makan Mariam. Mariam tak sedap. Dia kata tak nak lah, tak muat lah mulut saya nak makan Mariam. Okay lah, bye-bye. Bye. Ketibaan. Comelnya. Apa yang meletup tu? Melon. Ya Tada! Wow, that's Kecoh. so cute. Apa yang kecoh? You tahu tak ngam-ngam? Kan dia kata 10 minit kan kita beli lama wire juga. dengan tukar ni semua kan. Ngam-ngam sampai memang dia tengah tutup penutup yang terakhir. So, inilah dia. Wow, Mofusan. Nah, pegang sebab kena tunjuk logo dia tu. Mariam tengok sama dengan kucing kat baju Mariam. Mofusan ni apa yang kartun ni? Tak, Mofusan ni rasa artis. Ada satu artis tu dia design kucing dalam shark ni. So this is Mofusan. Comel. So ada 3 jenis air. Cocoa brownies biasa, cocoa brownies cow Dan berry brownie smoothie. Yang membezakan ni dengan ni, cocoa brownie smoothie dan cow adalah air. Ini adalah smoothie. Yang tu dia smoothie tapi berry ada brownie. strawberry dalam dia. Ya. Mariam nak yang air ke, yang smoothie ke, yang ada strawberry? Smoothie tu macam aiskrim. Cepat. Yang ni. Ni. Ini air. Dah cair ni. Tak nak ni. Mariam nak yang Umi punya. Ni. Okay, nah rasa. Cocok. Jom, kita tak boleh lama-lama sebab air ni dia macam ada macam ada krim atas dia. Walaupun yang biasa tu dia macam ada krim, kan? Tak tahu krim. Budak ni tak kira pun. Sedap ke? First time aku dia happy. Mariam ni dah lah dia suka air coklat. Dia memang suka anything coklat. So ini flavor brownie coklat. Sedap lah tu. Okey ya? Rasa. Memang sedap pun. I teringat aiskrim coklat yang I pernah makan masa kecil. Tapi I tak ingat nama apa. Tak rasa sangat. Untuk nak cakap dia adalah perisa brownies, I tak rasa. I rasa dia macam coklat. I rasa coklat je. I tak rasa brownies pun. Sebab I layak bagi tahu sebab I peniaga brownies. Memang makan brownies I hari-hari. memang makan brownies hari-hari. I research brownies hari-hari. Ni cocoa brownies kau. And this does not taste like Ini brownies. berry. Itu tak berry. Dia salah label kot. Ni berry kan? Tak tahu. Ni ada rasa berry. Tak adalah, ni ada berry, ni ada strawberry dalam ni. Tapi ada rasa berry kat situ kan? Ya, kenapa rasa dia macam ni? Ni lah berry. Asal pelik ni tekstur dia. Ni smoothie tapi macam air. Taklah smoothie lah, sebenarnya dia dah cair. Takkanlah selaju tu kita baru je ambil. Tak sampai seminit. I rasa dia salah label lah. Ya. Sebab ini sumpah rasa berry. Tapi ada strawberry tak dalam dia? Dia kata yang berry ada strawberry. Mungkin ini dia letak berry, waktu strawberry dia terletak dalam tu. Dia letak tempat lain. Faham. Sebab dia pun kelang kabut tadi. Benda ni tumpah-tumpah. Lepas tu dia cakap, sorry tau tumpah-tumpah. So kemungkinan dia salah label tu tinggi. Sebab ini dia dalam blended, dia punya blended taste tu. Ini rasa lain. Tiga-tiga rasa lain. Ini rasa macam teh. Rasa? Betul lah dia kata ni teh. Cocoa brownie. I like that one. Dia rasa teh. Rasa healthy. Macam level-level chuggy sikit. Ya betul. Kan? Wangi-wangi healthy. Ya betul. I setuju. I kena sentiasa tunjuk ni.
betul ini memang rasa berry. Ya, I rasa macam ni. Dia salah letak label. Dia dah blend berry. Lepas tu dia letak dekat cawan yang bukan berry. Lepas tu yang kat cawan berry ni dia letak yang blend biasa. Tapi dia pergi Letak tabur strawberry kat situ. Tapi betul, kalau betul. I beli, I tak akan beli berry. I rasa berry tu tak sedap. Berry rasa biasa kan? I tak minat. I tak suka combination berry dengan coklat. Okey, faham. Tapi ni yang cocoa brownies yang you kata rasa teh ni, honestly sedap. Sedap. Dan I dia suka. kurang manis. Amboi Mariam. Dia doesn't care pun about you guys. Dia just enjoying dia punya Sebab brownies. tu pelik. Tadi kan Mariam minum, lepas tu dia kata sedap. Mariam ada suka berry. Dia minum apa? Mariam cuba rasa ni, sedap. Ini pun sedap dia rasa- coklat. Ini yang smoothie. Tengok yang, tengok. Oh. Okey tak sedap? Dia tak suka, I know dia tak suka berry. okay. So tu masa dia buat cawan berry tu macam, oh dia suka, peliknya macam tu. Tapi yang ni paling tak sedap. Bukan berry brownie. Ni apa? Ini kira Oh. smoothie lah. Mak masuk. Asal minta maaf lah kalau saya buat Mariam. muka. Tapi Asal memang tak suka Okay, berry. I paling tak suka yang smoothie. Kita tak ikut label belakang ni sebab kita rasa label belakang ni salah. So, I paling tak suka Mofusan brownies smoothie. I paling tak suka. I rasa tekstur dia pelik. Cuba you minum. You rasa bawah-bawah tu. Dia macam dia jelly tak jelly, lendir tak lendir. Kan? Tapi bagi I okey je. Mariam kenapa? Bagi I okey je. Sebab I rasa ni lagi smoothie daripada tu. Dia macam cair. puding. Macam puding air cair gila. Ya. Pelik lah. I rasa orang ni salah buat ataupun memang betul kita je yang... Kalau betul dia buat, nama dia patut tukar. Am I right? Tekstur dia macam puding kan. Dia ada ketulan-ketulan lagi kat belah atas ni. Macam tak blend well ke kan, tak tahu Tapi yang penting Mariam suka lah. Tapi yang dalam ni memang ada rasa teh. I rasa yang teh ni paling okey. Teh ni paling I sedap. tak rasa sebersalah minum. And it tastes good. Daripada minum Mariam punya, waktu minum ni rasa tawar gini. So, Mariam suka yang mana Mariam? Basically dia suka brownies Ori. cow. I rasa dia punya cow. Yes, satu manis. Cocoa brownies cow. Yang ni cocoa brownies smoothie. Berry. Cocoa brownies smoothie tak ni berry. Betul. Pening lah. Mana receipt? Tak, pening sebab dia salah letak label. So kita pening. Kita baca nama dia kat receipt je. Sekejap, ini berry. Okay, berry kita bagi star terus lah, senang. Tak payah pening-pening. Okay, terima kasih. Oh, Berry I bagi 4 bintang. I bagi berry 4.5 bintang. Okay. Mariam bagi berry berapa? Cuba rasa. Cuba rasa berry. Rasa. Berapa bintang? Berapa? 3. 2 bintang je. Oh. Okay. Ini pula untuk yang ni I bagi 3.5 bintang sebab I tak suka tekstur. I bagi 4.8 bintang. Mariam bagi minum. Okay, berapa bintang? Berapa bintang Mariam? 2. Okay. Kata suka, kalau suka kena banyak. Berapa bintang? 4. Okay. Yang Ini ni pula I bagi 6.8 bintang. Ini bagi 6. Kita prefer yang tu lah, yang ada Suka teh tak? tu, ada rasa teh. Berapa bintang ni? 3 bintang. Okey. Betul, dia macam bagi Aisyah taklah. Yo tu. Tapi antara 3 ni dah memang sedap macam tu. Okey je. Comel lah cawan ni. Kalau nak beli cawan je boleh tak? Comel cawan sama dengan baju Mariam. Literally nak review benda ni sebabkan Mariam ada baju dia je. Dan kita nak rasa betul ke ada rasa brownies tu sebab dia claim cocoa brownies. Tapi honestly I sebagai peniaga brownies yang terkenal di Malaysia, yang terjunjung di Malaysia, I tak rasa brownies pun. Kalau dia tak letak nama brownies pun, I tak akan terfikir pun brownies. Coklat ye, cocoa ye. Ni apa yang? Oh, ni saja je I order. Kan nak dalam. I paling suka kat Tea Life. Ni ada cheese tau. Ni ada cheese banyak. Love cheese. Si masuk Umi. Yang ni memang masuk Umi. okey, so Abi juga. Ini Antara dia meal, sentiasa order antara meal yang I suka nak ngonyel-ngonyel daripada Tea Life. macam TGV punya. Sedap. Nak sudah tak? Mesti nak. Sedap. Mariam nak Mariam? Tak nak. Mariam adalah yang bawah tu tak ada cheese. Sikit je kena Memang cheese. sedap. Nak? Kena cheese sikit je. Tak nak. Tak nak? Nak. Minat ke Tengok satu dekat. yang banyak cheese. Kalau korang tak pernah try popcorn chicken dekat Tea Life, you guys should try. Dah, Ambil tak nak dah. Abi nak. Ha?
Banyak-banyak. Banyak-banyak. Nanti tumpah ya. Yang banyak-banyak cheese. Sabar. Nanti kena paksa makan. Okay. Sampai situ je video kita. Sampai situ je video Mofusan X Still Life. Sabar. Sabar. Sebab kita tak boleh nak review panjang-panjang hari ni. Simple je. You guys can try. Dia sedap, dia tak pelik, tapi dia tak ada wow bagi kami. Itu Bayu punya ni conclusion. I takkan order kalau I pergi situ. I akan order I punya sparkling honey lemon Juga. Yes. Yeah. Itu je. Bye. Yeah, Assalamualaikum. Tutup Mariam, bye nanti. Bye.